biasa tanya kau je, mana budak kawan kau main biru tu? So, kau tanya itu macam-macam kan. Lepas tu ada bang, nanti dia nak buat video kan. Boleh, tapi jangan masuk muka aku lah, apa dia kata. Itu dia kan. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada audio here. So hari ni bukan ada kena-mengena dengan kita tahu, tapi ada kena-mengena dengan aku punya partner aku, iaitu Abang Mei. So kalau korang tahu, kita Abang Mei ni 2 bulan lebih kiranya Abang 2 bulan kan, kira Abang Mei tak bersama dengan jentera kesayangan beliau, iaitu Myvi Gen 2 Icon 1.3X. Okay, sebelum ni ada isu sikit masalah pada dalaman enjin dan pelbagai. Ingat masa mula sikit je kan, tiba-tiba perap jadi almost total sehingga kos menelan RM5,000. Betul bang Hampir lah. Saya silap lebih kan. Ni pun dengan hos Samco pula tiba-tiba ni. Jadinya kita sama-sama nak mana belakang? Itu dia. Okey. So jadinya hari ni belum siap lagi kita Abang Mei. Jadinya kita nak pergi tengok sama-sama. Ni kira dah saat yang terakhir geng. Saat yang terakhir, sikit lagi lah, tak banyak sangat bang kan. Host maybe ada beberapa sikit dan itu dia. So aku pun hari tu ada jumpa Abang Mamat, dan masa kita rosak, aku pun hari tu ada ruja Abang Mamat, minta tolong tengok-tengokkan. Last hari tu tak sempat disebabkan kita dah jumpa dia punya isu dia. So jadinya Abang Mei pun kata Abang Mamat tanya awak. Aku cakap Abang Mei okey lah, jomlah kita pergi. Okey. So jomlah kita pergi jumpa ala-ala tu guys. So ni kira episod 1. Episod 2 nanti mungkin kita review terus kata Abang Mei. Right, stay tune guys. So macam biasa, saya tu gratis. Mantap. Termantap. Ayo, itu dah. Okay geng, so sekarang ni kita dah sampai di markas Abang Mamat, iaitu kawan Abang Mei yang tolong settlekan kereta Abang Mei. So kita pun dah parking kat sini. Di kawasan perumahan ni guys, di Kampung Delik. Okay, Kampung Delik. So ni ialah dia punya tempat dia. So mari kita masuk geng. So dekat sini kalau kita tengok, memang banyak buat enjin. Performance pun ada. Abang Mei pun dah berada di dalam. Dan kita tahu, abang, wajar tu kita bagi dia orang borak tu. Sebab tak silap aku geng, wajar ni dia nak jual, tapi aku tak tahu betul ke tidak. Nak jual? Betul nak jual bang? 400 horsepower. 400 horsepower bang. Apa nama kita berborak je, abang pasang kat dia bang. So Abang Mamat dia malu-malu sikit. Dia malu-malu tapi resepi dia power geng. So wajar ni betul bang nak jual Betul. Abang betul nak jual dalam 28 ribu. 28,000. 28,000. Cuma dia kata injector lah, saya tukar 28,000 ni. Weh geng, kira murah geng. tengok enjin. Myvi turbo geng. Apa 4G63 bang? Betul. Kan aku tak pandai sangat lagi 4G ni. Weh, ini dah tak payah buat apa-apa bang Dia kira Abang Mamat cuba kata mungkin kena ganti injector je. Injector je lah. Injector benda apa je kan. Tapi power dah 400. 400 power? 400. Ya Allah, bukan 400. Apa tadi aku dengar lain, tapi 400 power geng. Manual untuk boleh wajar. Apa power? Auto manual. Manual bang Manual geng, bukan kaleng-kaleng. Walau. Color ni rasa baru 7-8 bulan cat. Abang Mamat baru cat color ni. Dan yang paling penting steering pun Mitsubishi bang Weh, ini kira dah tak payah buat apa. Sunroof pun ada geng. Wajar original tak ada sunroof, betul? Tak tahulah, tak silap rasa tak ada sunroof. Tak ada. Lepas tu yang paling best, Abang Mamat setting memang betul belanja dia punya turbo dia. And then turbo dia pun memang besar gila. Kan? Kira besar. Besar ni, besar ni. Tapi adakah benda ni boleh up spec lagi bang? Boleh. Banyak lagi bang Ikut poket lah. Ya. Kau poket Tapi kalau macam ni 28,000 korang dapat all in macam ni, siap color dah, orang kata siap rim lah. Dah siap. All in ni adjustable, pillow ball pun ada. Kalau kita tengok ni pillow ball. Okay, pillow ball ni untuk apa? Bagi yang siapa yang tak tahu, pillow ball ni adalah supaya kita boleh adjustable tu sekali, supaya dia boleh chamberkan sikit
Selalunya kan kita chamber bahagian rim saja macam kita saja, geng. So bila dah ada pillow ball, dah ada bar, and then kita tengok dia punya engine bay. Okay, Abang Mei pun saya nampak tadi, dia buat engine bay juga. Tak silap, surprise banget. Tak silap macam dia ada lebih kurang ni kejap lagi. Dia kemas, tapi yang ni tak adalah, geng. Tapi sini adalah sejarah permulaan abang Dengar-dengar abang dulu tabung Dulu 11 tahun lepas lah. Lama-lama main MyV Turbo. Abang apa-apa pun aku akan hantar Abang Mamat lah. Lama bang. Maknanya abang bukan kena Abang Mamat ni baru setahun 2 tahun bang. Tak, lama. Lama bang. Dan saya dapat tahu Abang Mamat ni dialah yang buat apa benda semua, dialah joki untuk drag. Betul. Bermakna Abang Mamat ni bukan biasa-biasa bang. Dia bukan biasa. Tengok orangnya kecil dia bang. Kalau dia memang ada nama, tapi tak nak sebut. Abang Mamat ni dia memang low profile. Dia tak suka, dia memang bukan orang yang jenis wah. OL ke, OL. Yang kenal. Dia jenis macam tu lah. Prinsip dia macam tu. I see. Dia bukan istilah ni aku lah ni joki, tak tahu lah. Dia jenis macam tu. Biasa kalau pergi drive pun orang takkan dapat tahu siapa joki kereta ni. Lepas joki dia akan lari. I see. Masa lepas joki dia keluar, dia maknanya dia ni lah. tunggu turn, dia pergi balik macam tu. I see. Dia jenis macam tu, seorang yang humble. Tapi yang ni kalau kita tengok ni, kau tengok siap ada kipas custom supaya sejukkan dia punya kondenser ke apa nak kompresor Aku tak pandai sangat So jadinya wajar, okey, ni depan belakang dah disc. Rim pun lawa, kau tak perlu buat apa lagi. Tak payah. And then Blitz kaki. Colour pun lawa lah bang. Ini mungkin colour ni baru, tak salah aku 8-7 bulan Abang Mamat tukar, sebab colour kereta ni sebelum ni colour gold. Macam colour gold ori wajah tu. So humble lah dia. Tapi wajah ni nampak humble. Cat ni pun Abang Mamat sendiri cat. Oh, dia sendiri cat. Abang Mamat cat sendiri juga. Dalam ni? Yes. Ya Allah. Abang Mamat siap ada lampu UV merah semua ada. I see. Sini dia complete. Dia Abang Mamat ni multi purpose. Tapi nampak masa rumah bang Betul. Orang-orang budak-budak Gen Z bang main kereta. Saya tak ada semua lah. Korang mana tahu geng tempat-tempat macam ni. Saya pun mengaku geng, saya tak tahu. Kalau bukan sebab Abang Mei ni, aku memang tak tahu. Selalu jalan ni aku selalu lalu kalau beraya rumah kampung belah ayah aku, Kampung Delik semua kan. So selalu juga lalu sini kita masjid sana kita sembahyang raya kan. Selalu juga lalu rumah Abang Mamat ni. Tapi macam aku macam dia atas orang lah. Tapi macam aku punya, ini aku punya pandangan isi hati lah. Aku lebih prefer macam bagi kampung macam ni. Dia jenis low profile tapi dia ada resepi rahsia macam tu. I see. Tak tahu lah kalau Abang Mamat bagi kan, tak tahu lah. Start kan. Boleh yuk. Jahat juga oh. Kita cuba tadi. Okay geng. Sebabkan kereta ni turbo dia besar. So dia nak start dia kena macam panaskan sikit. Macam tu lah abang Sebabkan kereta ni dia punya turbo dia besar dan horsepower dia dah tinggi kan. Kau bayangkan geng, kalau kau lepak marah abang kan? Lepak marah weh. Kita tu macam ni, kita dapat permission. Abang Mamat kata kalau nak try bawa, boleh bawa. Boleh bawa? Baik. Dia tahu bang. Tapi memang tak pandai. Tapi kita macam ni pun dah okey dah geng. Okay, nak bawa rasa macam siapa nak test bawa boleh datang. Okay, contact Abang Mamat. Kalau diizinkan, saya letak di ruangan destination ni geng. Oh dia macam tu bang lain macam lagi. Wajah turbo manual bro, 400 horsepower tapi sorry geng, selalu setiap kali konten aku review kereta-kereta orang macam kau yang besar dia punya macam ni kan turbo dia, aku selalu wow so orang kecap. Orang tak dapat nak dengar betul-betul dia punya ni. So aku akan diam, right? Really nigga.
Bunyi trompet kan. Oh, sikit dah spin lah. Baru sikit dah speed. Wih. Itu apa bang? Macam bunyi tikus. Tepain. Kipas tebur tu. Itu tepain. Bermakna Maksudnya bila tebur tu nak buka, dia akan bunyi macam tu lah. Lepas tu dia tak buka habis lagi. Bermakna Tu tebur kuat. besar. Kuat lah. Kuat lah. Tebur Ha. macam ni lah. Dia tebur dah masuk tapi kita tak tarik habis. That's why dia bunyi kipas tepain tu lah. Weh, tapi jahat bang. Kalau ni, weh, lepak marah ke pavilion kan, jahat habis lah siut. Abang dah lama bawa auto tau. Setengah orang kalau dah lama tak bawa manual, dia jadi kaku tau. Tapi abang kira okey lah. Ini bukan konten nak review kereta Abang Mei ni kan. Review wajar kan. Tapi memang aku nak tolong Abang Mamat ni kan. Sebab Abang Mei pun cakap, memang trust, kau jangan risau lah. Kat sini lah. Okay. Macam jet tu bang. Kau tahu tak geng, jet punya turbine tu, jet pun dia ada tebur juga kan. Tapi faham tak dia punya bunyi macam whistle tu. Betul, betul. Nanti orang kampung marah. Betul. Aduh. Oh my god. Oh my god. Beli air jap, kat kamu delik. Gang, Max ECU bro. Ni bukan biasa-biasa macam awak punya piggy bag. Awak punya piggy bag kan, kereta piggy bag. Yang ni dia ECU original. Cabut. Kau tahu tak geng, macam bawa apa? Macam bawa Supra tu bang. Kan, Supra kan bunyi macam tu kan. Oh, sekolah geng. Okay, selepas kita dah test wajah bang. So wajah tu Abang Mamat nak jual. So apa-apa saya akan letak kontak Abang Mamat. Kalau Abang Mamat ni ataupun letak Abang Mei punya ni kan. Roger Abang Mei. So harga yang dipinta adalah seperti yang kita cakap tadi. Memang confirm harga tu bang? Tak ada kompromi Tak ada. nak tinggi sikit ke apa ke? Tak ada pun. Tak ada lah. So harga yang dipinta adalah 28,000 tepat. 28,000 tepat, tak ada tiba-tiba 200, 28,200 ke 1 sen ke apa benda ke, tak ada. Itu harga yang dipinta. Tapi apa-apa nak tahu lebih lanjut, nak datang tengok, boleh Roger. Kalau yang ni 400 kan? Dekat dalam pun 600. 600 bang RM600. 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 Jangan tu 8 geng. 800 posen. Okay. So jom kita masuk dalam. Kita saksikan bersama. Okay, Abang Mamat boleh bang Kita masuk dalam geng. Yang penting geng, bismillah. Oh, kena geng. Rim abang bukan warna lain ke sebelum ni? Warna biru kan? Kalau biru. So alang-alang dia semua sebabkan alang-alang. Alang-alang bang Alang-alang kita tembak sekali lah. Alang-alang dia tu lain macam ni. Nak beli yang 299 tak mampu. Ayo. Kita spray je. Spray pun dah Pun tak 499. Tak ada kan. So ni dia geng. Engine bay Abang Mei memang buka habis. Okay, tak ada macam cabut atas. Tak ada. Memang kita cabut habis dan inilah dia. Kita spray. Okay. Piston baru Piston baru. Pump 4 bang Pump 4 baru. Pump 4 baru geng. Right. So tu dia. Dan lepas tu head lah, engine head. Kita tembak balik color. Engine head, yang ni grill depan tu. Dan ni belah atas. Dan gearbox dia bang. Bawa. Gearbox dia di sini guys. So dengar-dengar macam Nampak? Ini pun dicat ni mudah. Nampak? Abang Mamat punya kerja ni kau tengok. Dia rajin. So maknanya dia buat sendiri bang, semua ni bang Dia buat sini. Dia ada lampu mana? Lampu UV. Dia lampu pemanas kan? Lampu panas. Ya. Gila-gila lah geng. Mesti abang rindu gila-gila kau-kau bang
Awak 2 hari kereta rosak itu letak kedai abang bawa dah nangis kan? Apa target abang? Sebab sini pun nanti dia akan spray sekali bawah ni. I see. Dia akan take time lagi lah. I So, macam aku see. ni aku jenis okay. So tak ada rasa-rasa takut Abang Mamat ni pun pening apa semua ni. So biar dia buat sesuatu lah. Sebab kalau rushing jadi tak kemas lah pula. Boleh kemas takut. Jadi tiba-tiba alamak terni pula terni tu ini. Benda lain pula yang Ah. Abang Mamat nak kejar ke itu ini. Tak sabar lah geng. Tapi adakah abang ada, sorry bang kalau tanya, adakah abang ada ke performance sikit ataupun basic minor lah? Tu tak tahu atas Abang Mamat. Abang Mamat ni kadang dia ada tak tahulah ni. Tiba-tiba je meh harga sekian cek. Dah yang ni tadi kita sebenarnya Ni host semua kita tukar lah. okey. Samko bang Radiator. Samko host. So yang ni tujuan kita tadi nak hantar ni. Tapi aku cakap dengan abang Meh, abang Mat, why not kita buat Ni host yang untuk aircon apa semua lah. Semua yang host Oh. semua kita tukar pada biru. kalau ikut kan hitam kan? Ni ada So- dua saiz lah. Satu 4. Yang ni 4mm punya saiz, ni 6mm. Apa kebaikan dia bang? Dia tak ada, cuma kita tukar hose je lah. So mungkin dia akan tahan sikit sebab ni kan dia tebal nampak. Oh, bau abang Meh buka pintu pun bau abang Meh pun dapat bau yang ni. Betapa rindunya. Ni. Lah, semua benda kita tukar baru. Oh abang, patutlah itu lauk teman abang Meh. Banyak tu abang Meh beli tu ini, itu ini. Air filter dia baru, valve baru. Open port on the way bang Pompa on the way. Open port, kira minor performance lah. Antara performance yang basic tapi memberi. Kita dah order cuma tak sampai lagi. Betul, lagi 31 bulan sampai hari ni 20. Mungkin 31 lah. Kita tengok dia punya shipment tu 31 sampai. Tengok So kita. itu barang yang paling last lah. Oh tu yang barang last bang. Lepas tu, lain semua tak ada apa. Sekarang ni tinggal untuk Abang Mamat masuk valve dengan valve seal 16 biji tu untuk gearbox. Lepas tu nanti baru Abang Mamat boleh naik semua. kau bang So mungkin ada yang part-part wire ni Abang Mamat kata dia ada yang akan surut sikit. I Bukan see. totally lah, bukan totally. Cuma sikit-sikit nampak sekemas yang boleh lah. Ya. Kau yang tengok lah. Ni semuanya bahana alang-alang. Alang-alang punya ni Alang-alang punya hal. Alang-alang punya hal geng. Tapi itulah. Padahal benda enjin je hari tu kan. Itu hari ikutkan timing chain. Timing chain. Okay, bila dah tukar timing chain, dah naik apa semua, bila kita start, dia ada bunyi tapi tak nak hidup. Rupanya dia boleh pergi dah effect ke piston lah. Piston lama dia. Oh comel piston dia. So Abang Mamat kata mungkin dia dah tergentak sebab kereta rendah. Piston kepala nombor 4 dah tergentak. So dia pergi effect pula pergi ke conroad. Conroad pun bengkok. So conroad tu baru. Ya. Conroad geng. Benda yang jarang ni lah geng. Kalau rosak tu maknanya So dalaman dia kebanyakan semua barang baru lah. kebanyakan dia. Ni pun abang kata baru bang kan? Apa tu punya ni? Compressor pun baru. Compressor. Buat kilat elok hitam lah. Tak ada kotor pun. Nampak tu geng. Tu geng. Gila-gila. Tahniah abang. Nanti exhaust tak tahu lagi ke ada projek tak? Exhaust mungkin ada lah. InsyaAllah. Tengok macam ni kan. Itulah dia geng. So adakah colour abang masih kekalkan yang sama livery ni bang? Livery ni kita kekalkan lah. Sebab ni untuk tahun ni punya. Ke tahun depan. I see. Mungkin boleh pakai nama sikit ke. I see. So kau abang nak tukar colour apa kan? Tapi dia lah owner kedai rap. So kati dia lah nak buat apa saja geng. Okay. So tu dia.